macam hai. Okay, okay. Kita agree. Okay, put your bagasi. Hai. Dekat je. Minum. Tak salah. Security is popping off. The skin is glowing. Because we are going to hidung. Ui, hidung. Update. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul tak tahu. Pukul. Oh, kelakar. Weh, penat weh. Tolak sikit. Bagi laju. Itulah, penat lah. Macam mana nak pergi 10 jam punya destination? Macam mana nak pergi destination yang lebih daripada Jepun ni? Hihi. Let's go. Betul. Kalau bergoyang tu tak. Tak ikut mana boleh goyang tu tak. Dah jauh. Dekat sikit. Macam tu je. Let's go. Please insert the card so bayar geng. As expected lah. Very small. Okay. So Macam mana start dari mana? okay, first kita ada cermin. And then shall we masuk set? Kau kasut je. Kita dah kasut guys. Kita dah masuk guys. Alamak. Okay, and then we have toilet here. Ini nama dia lampu ya. Ini ventilation kot. Ya kau? Kau tak boleh buka toilet. Dia tarik keluar, sorry. Okay. Ya pak ah. Okay, mari masuk. Okay. Okay, boleh Betul berak. boleh Boleh berak kat sini. berak situ, mandi kat mana? And then boleh cermin lagi. Boleh mandi kat sini. Ada tak? Ada tau. Okay, disediakan everything. Nice. Ada beras gigi, hair dryer. Hair dryer. Ini kena pandai tekan lah. Nak bidet tu kat belakang ke depan ke, pressure nak kuat mana. Okay. Lepas tu Music boleh ada? buang busuk. Mana music? I don't know. Okay. And then ada TV guys. Oh my god. And then this is, I don't know. Melayu. And Dia cakap Korea guys kat Jepun, tolong. 不知道 ada peti ais berisi ke? Dia tak boleh buka lah peti ais tu. Aku asyik salah belah je rantanya. Tolong. Okay, ni tempat kita tidur-tidur. Also, habis. Tak ada view Ada lah. Ada view. Kita tunggu esok lah. Kena dekat sikit kau. Tak nampak kan? Nampak muka kita. Kita orang jumpa vending machine pun excited. Ada air ni. Disclaimer, sekarang pukul 1.28 AM and we are walking. Itu 24 hours kami. Jangan bagi tahu mak ayah kita orang ya.
Diorang kata kalau nak selamat kena sambil merakam. So like diorang tak berani nak ganggu. Oh, rental ke? Enak lagi.